Selama korang beli udang, korang mesti tak pernah kira kan kaki udang ada berapa? Tengah fikir ke tu? Tak apa, jom kita buat cucur udang dulu. Mula-mula, korang masukkan tepung gandum, lepas tu carrot, daun kucai, bawang holland, udang dengan penambah perisa kita cube udang tau. Kalau korang guna cube udang dari Serai Malaya ni, korang tak payah pakai banyak udang pun tak apa sebab terasa keudangannya. Macam mana nak dapat ni? Korang pergi je kat semua platform Serai Malaya. Then korang masukkan garam, gula, kunyit, lepas tu serbuk perasa and then korang masukkan air sejuk tau korang. Lepas tu korang dah masukkan air sejuk tu korang gaul. Lepas tu korang masukkan telur sebiji and then korang sebatikan tau macam sebatinya cinta kita kan. Lepas tu korang goreng lah sampai garing kan. Korang letak lah tapi jangan banyak sangat tu atas kuali tu takut orang borak. Okay, ni untuk mencicahnya pula kan. Korang letak je paste kacang tu. Lepas tu korang mendidihkan lah dia sampai kering. Jangan sampai hangit pula tau. Lepas tu dah siap. Korang boleh makan lah bersama keluarga. Macam biasalah mak pesan masak biar dari hati.